Alauddin, kenapa ada kes pukul isteri? Soalan ini melibatkan pelbagai faktor seperti tekanan emosi, latar belakang individu dan Tak payah explain, straight. baik. Antara sebab utama adalah seseorang itu tidak mampu mengawal kemarahan. Marah aja terus pukul. Bukan semua, tapi bila marah tak dikawal, ia boleh jadi tindakan fizikal. Selain marah, Tekanan hidup, kewangan, kerja, masalah keluarga, semua itu boleh mendesak. semua orang stres. Betul, tapi tak semua orang bertindak sampai memukul. Habis tu kenapa ada juga orang yang memukul? Ada yang membesar dalam suasana kasar, jadi mereka ulang apa yang mereka pernah alami. Maknanya dia buat sebab dia pernah kena pukul. Ya, tapi itu bukan alasan untuk teruskan. Setiap orang masih ada pilihan untuk hentikan kitaran tu. Ada lagi? Ada juga yang nak kawal pasangan, guna ketakutan untuk rasa dia menang. Menang ke tu? Bukan menang pun, sebenarnya itu hilang hormat. Alauddin, awak pernah pukul isteri awak? Nasir, dah banyak kali saya cakap, saya tiada isteri. Habis tu kalau ada? Kalau ada sekalipun, keganasan bukan pilihan. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah memukul isterinya. Undang-undang? Di Malaysia, ia adalah kesalahan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Jadi, alasan tetap alasan. Masalah bukan pada isteri. Masalah pada cara kita handle marah.